Burung terbang di atas awan, singgah sebentar di hujung desa. Saya datang membawa harapan, memulakan bicara penuh rasa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Tidak manis pula rasanya jika saya tidak memperkenalkan diri. Nama diberi tanpa dipinta, Nur Aisyah Ramadhani binti Abdul Razak. Saya merupakan murid tingkatan 1 di Sekolah Menengah Kebangsaan Bukit Mentuk dengan kod TEA 2033. Begitulah serba sedikit perkara berkaitan diri saya. Bahan bacaan yang menjadi pilihan saya pada kali ini ialah sebuah komik pendidikan yang bertajuk Cara Mendapat Markah Penuh. Komik ini diselia oleh LB dan diterbitkan oleh Kadokawa Gempak Stars Sendirian Berhad pada tahun 2023. Secara ringkasnya, komik ini bukan sekadar hiburan semata-mata. Sebaliknya, banyak membantu saya lebih cemerlang dalam peperiksaan. Komik ini mengisahkan tentang seorang watak yang sangat nakal dan selalu gagal dalam peperiksaan kerana tidak bijak merancang. Komik ini mengandungi 12 bab. Setiap bab, penulis cuba mengemukakan masalah yang dihadapi oleh kebanyakan pelajar di negara kita. Saya ambil satu contoh. Dalam bab 5 yang bertajuk Buku Ulang Kaji yang Sesuai, watak digambarkan tidak bijak memilih bahan pembelajaran yang tepat dan sesuai. Permasalahan ini digambarkan dengan grafik yang sangat menarik dan bahasa yang mudah difahami. Pada perakhiran bab, penulis mengemukakan teknik pemilihan buku yang sesuai bagi pelajar. Komik pembelajaran ini bertemakan kesungguhan pelajar mengatasi masalah yang dihadapi dalam peperiksaan untuk memperoleh markah yang cemerlang. Antara persoalan yang diketengahkan adalah setiap masalah pasti ada jalan penyelesaiannya. Yang pertama. Yang kedua, individu yang rajin mencari jalan pasti akan cemerlang. Pengajaran yang terdapat dalam komik ini ialah kita harus mengatasi masalah yang ada untuk berjaya. Selain itu, kita juga perlu yakin bahawa kita boleh berjaya suatu hari nanti. Pada pendapat saya, buku ini wajar menjadi pilihan kerana pengkarya mengemukakan teknik-teknik untuk mendapat markah penuh dalam peperiksaan dengan menggunakan grafik yang sangat menarik. Selain itu, pemilihan bahasa yang mudah difahami serta jalan cerita yang ringkas sangat bersesuaian kepada murid-murid. Penulis juga menyediakan maklumat-maklumat umum berbentuk poster yang dapat meningkatkan pengetahuan murid. Jelaslah bahawa komik ini bukan sekadar cerita biasa tetapi syarat dengan mesej yang berguna dalam kehidupan murid yang mempunyai masalah pembelajaran. Sebagai penutup bicara, terimalah serangkap pantun daripada saya. Membaca itu amalan mulia. Jangan pula kita bersia. Mencari ilmu di mana ada. Jadi panduan di alam dunia. Sekian, itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih.